Sebelum kita kembali ke satu benda. Bila sebut turun tadi, kita tak jawab lagi pasal apa perlu turun di situ kan. Sedangkan dalam dunia ni luas dan banyak tempat. Baik. Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia. Kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, daripada mana? Dan sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Tempat ni orang duk tengah usha-usha. Agak-agak mana? Syria. Syria. Ada pendapat lain? Turki. Lagi? Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Arah sama dah tu. Okey. Clue dia, tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Agak-agak arah tu duduk kat mana? Saya tu malah nak jawab. Anda carilah. Lah ni orang duk usah, orang duk terai, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Carilah dalam Google ke dalam apa nak guna trajektor ke apa. Duk mana ustaz nak cakap ni rukun Hajar Aswad ni. Lepas tu jangan pula nanti jawapan dia, ustaz saya dah jumpa dah, betul-betul depan tangga rumah saya ustaz. Atau mengarutlah. Last sekali betul-betul depan tangga rumah saya. Itu tak boleh nak pakai lah. Okey, baik. Tengok situ cari. Kalau ada pertemuan ketiga, mudah-mudahan insya-Allah kita akan bincang lagi. Biar dia tertangguh lagu tu. Kita syok juga kadang-kadang orang duk agak-agak dak. Okey. Sebutkan tadi. Tetapi kebiasaan stapler yang harganya 200-300 atau mungkin lebih, kebiasaannya tuan punya atau pemilik dia tak guna stapler ni untuk buat kerja harian. Dia tak guna stapler ni untuk kacik kertas. Dia tak guna stapler ni untuk lakukan tugas penstaplerannya itu. Boleh faham betul dia kot. Tapi dia duduk di mana? Dia duduk di sudut-sudut dan bucu di ruang-ruang tamu rumah pemiliknya. Mentang-mentanglah dia harga mahal, dia tak boleh digunakan. Dia duduk dalam cermin. Dia tiap-tiap minggu cermin dibuka, lap-lap habuk-habuk yang terlekat pada dia. Tapi tuan tak guna. Sebab apa? Harga dia mahal. Beratus-ratus ringgit. Jadi dia duduk bersantai-santai, dia duduk rilek-rilek dalam cermin tersebut. Tetapi stapler yang sering kita gunakan untuk tugas harian, baik sebagai seorang guru di sekolah, baik sebagai seorang kaki tangan kerajaan, lebih-lebih lagi yang kita panggil pion ataupun kerani, ataupun kerja tukang-tukang fotostat, memang ini berbaloi untuk digunakan. Biasa harga yang selalu digunakan ni antara RM berapa ke RM berapa tuan-tuan? RM2, RM5, hak bermutu sikit RM10. Baik. Sekarang pertanyaan saya, tuan-tuan nak jadi stapler yang harga 200-300 atau tuan-tuan nak jadi stapler yang harga RM2, RM5 dan RM10? Tuan-tuan nak jadi stapler mana? Kenapa mesti jadi stapler yang harga RM2? Kenapa mesti jadi pendakwah yang harga RM5? Kerana stapler berharga inilah dia memanfaatkan dirinya untuk keperluan orang lain.
Stapler jenis inilah yang selalunya jasanya digunakan untuk keperluan orang lain. Jadi hari ini sebagai seorang pendakwah, hari ini sebagai seorang penceramah ataupun pengkuliah, kita kena letakkan diri kita ini sentiasa diperlukan oleh masyarakat. Kita kena jadikan diri kita ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Ilmu kita boleh digunakan dan disumbangkan kepada masyarakat. Bukannya kita duduk berdiam diri dalam rumah kita yang tertutup, dalam cermin kaca, mentang-mentang kita mahal, patut dihargai, patut diangkat tinggi-tinggi, lalu kita mengasingkan diri daripada masyarakat sekeliling dan lingkungan masyarakat manusia. Jangan jadi seperti stapler yang mahal tadi. Dia mengurungkan diri dia, tak mau turun menyertai masyarakat, tak mau turun bersama dengan masyarakat. Dia nak duduk senang-senang, dia nak duduk santai-santai, dia nak duduk bersahaja. Tunggu orang mari lap, tunggu orang mari cuci, tunggu orang mari kucuk dia. Tapi kita kena jadi stapler yang tahap murah pun tak apa, orang nak guna kita, orang nak pakai kita, tapi dengan syarat biar orang guna, jangan kita dipergunakan oleh orang lain. Kita jangan letak diri kita ni dipergunakan oleh orang, tapi kita ni boleh guna jasa dan sumbangan kita kepada manusia lain. Kenapa kita sebut tentang stapler yang boleh guna? Sebab kalau kita melihat karakter manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidaklah sama. Kita semua sama dari sudut kemanusiaan, tetapi kita tidak sama daripada penjiwaan. Kita tidak sama dari sudut perasaan. Kita tidak sama dari sudut pengetahuan. Kita tidak sama dari sudut keilmuan. Kita tidak sama dari sudut keistimewaan dan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang dengan seseorang yang lain. Inilah yang menyebabkan variasi manusia ini nampak spesial, nampak komplit, nampak sempurna. Kepelbagaian tadilah yang membentuk perpaduan dan kesatuan di antara kita, yang mana menyebabkan kita perlu bergantung di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Kita tak boleh nak duduk sorang-sorang, kita tak boleh nak duduk bersendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan kalau hari ini Allah jadikan kita semua warna kulit sama. Kalau putih, bayangkan semua putih, dan putih tu putih yang sama semua. Tak ada yang kelabu, tak ada yang sawo matang, tak ada yang hitam, tak ada yang legam. Nampak menarik dah hidup? Semua sama, putih semua. Jadi tang mana aku nak panggil orang hitam? Tang mana aku nak panggil orang gelap? Tang mana aku nak panggil orang negro? Perbandingan tu tidak akan berlaku sebab kita semua sama. Maka pengistilahan hitam dan putih tak akan sama sekali wujud dan muncul. Begitu juga kalau Allah jadikan tang putih dah sama, tinggi pun sama semua. Tak ada tinggi sangat, tak ada sederhana, tak ada rendah. Semua sama. Kalau ukur 6 inci, 6 inci tak, 6 meter kan? 6 meter 3 inci. Ini pun 6 meter 3 inci. 6 meter 3 inci. Semua sama. Kita tak boleh nak kata dia tu rendah, tak boleh nak kata dia tu tinggi. Jadi kalau kita buat semua sama, di mana perbandingan tinggi rendah yang kita boleh buat pada seseorang? Lepas tu pula, semua sama betul konteks kontur tubuh dia. Sama saja, tak kurus, tak boroi, tak kurus, tak boroi. Lepas tu di mana perbandingan gemuk dan kurus yang kita boleh buat? Nak panggil orang tu gemuk, nak panggil orang tu boroi, nak panggil orang ni kurus, nak panggil orang ni keding, tak ada pemaknaan sebab semua sama. Kekayaan pun sama. Gaji hak ni 50, ang gaji berapa? 50. Ni Perdana Menteri, walaupun aku Perdana Menteri, 50 juga. Hang tukang sapu berapa? 50 juga.
Jadi tak ada perbandingan nak kata dia tu paling kaya, nak buat perbandingan dia tu paling miskin. Jadi anda rasa seronok dah hidup dalam dunia yang macam ni? Ilmu pula sama. Agak-agak kalau ilmu sama, apa jadi? Tambah-tambah benda tu Allah letak pada orang di Seremban. Macam mana kuliah kali kedua saya di Seremban? On ke? Tak payah datang lah Ustaz, sebab level kami ni semua level penceramah. Kalau Ustaz mari pun memang kosong depan Ustaz. Sebab kami ni tahap penceramah, tahap pengkuliah, tahap Ustaz, tahap ulama, tahap dewa-dewa punya. Ustaz mari pun tak ada orang. Memang orang Seremban aku tu Ustaz. Agak-agak macam mana jadi? Jadi siapa yang nak mengajar, siapa yang nak belajar, siapa yang nak berkuliah, siapa yang nak dikuliahkan, siapa yang nak berceramah, siapa yang nak diceramahkan. Lebih-lebih lagi di sekolah pasti akan ditutup. Kerana ilmu level murid tu sama dengan level guru. Tak ada murid, tak ada guru. Kita tidak akan capai keseronokan dalam suasana begini. Tetapi Allah mempelbagaikan variasi. Daripada kepelbagaian inilah kita dapat melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, bahkan kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi. Yang inilah yang menyebabkan kita memerlukan antara satu dengan yang lain. Yang mana kita lemah dan kurang, kita memerlukan orang yang lebih atas kelemahan dan kekurangan kita. Yang mana orang lain lemah dan kurang memerlukan bantuan kehebatan kita. Jadi kalau kita betul-betul follow apa yang dikatakan sunnatullah ini, tanpa kita menjadikan diri kita ini takabur, menjadikan diri kita ini sombong, menjadikan diri kita ini ego dan sebagainya, maka sebenarnya apa yang dikatakan rahmat daripada Allah, berkat daripada Allah itu akan sampai pada kita. Tetapi hakikatnya yang berlaku hari ini, bila kita sebagai manusia dengan hakikat kemanusiaan sudah mula membeza-bezakan hal demikian. Sebenarnya tidak ada perbezaan. Contoh paling mudah, analogi paling mudah. Bila saya sampai saja di hadapan masjid tadi, di mana-mana pun benda pertama yang saya lihat ialah slipper, sepatu, kasut-kasut yang tuan-tuan tinggalkan di tangga tu. Agak-agak saya nak tengok apa? Saya bukan nak tengok susunan tu. Saya orang nak tengok, oh kalau sudah susun tu disiplin masjid ni. Saya bukan nak tengok susunan. Saya nak tengok saiz anda. Ni saiz berapa? 4. Kasut ni 5. Slipper ni 6. Sepatu ni 7. Sandal ni 8. Wah. Sebab perbezaan kita semua hanya pada saiz masing-masing. Jadi bila saiz kaki kita berbeza, pakailah kasut, pakailah selipar, pakailah sepatu, pakailah sandal, ikut saiz kita. Jangan sesekali kita saiz kaki 6, pandai-pandai nak pakai kasut saiz 8. Apa akan jadi tuan-tuan? Saya kaki saiz 6, pakai kasut saiz 8. Apa masalah yang akan saya hadapi? Nak berjalan pun susah. Berjalan tercabut sebab terlampau longgar. Nak berlari apatah lagi confirm rebah, confirm terbalik, confirm terjatuh. Jadi dia menyusahkan kita. Bagaimana kalau sebaliknya kaki saya saiz 6, terai jubah, kasut saya 4? Dia akan jadi apa? Payah memang tak masuk, rodok-rodok tak masuk, paksa juga. Bila paksa, ujung jari anda akan sakit. Ujung jari anda akan perit. Ujung jari anda akan tersiksa. Walaupun anda buat muka maintain, tapi sebenarnya muka maintain, tapi bawah tu Tuhan saja yang tahu. Allah kasut ketatnya. Jadi jangan pakai kasut ikut saiz orang. Tuan-tuan pakailah kasut ikut saiz kaki tuan-tuan. Dia akan menyelesaikan tuan-tuan. Tetapi perbezaan cuma pada saiz. Tapi bila kita semua berkumpul di sini, yang kita nak berdiri,
yang kita nak rukuk, yang kita nak sujud, yang kita nak bertasyahud, yang kita nak bagi salam, yang kita nak berwirid dan berdoa sama-sama, tidak ada perbezaan tuan-tuan. Penilaian saf demi saf dalam setiap masjid bukan labelan pada saiz kasut yang berada pada hujung saf. Minta maaf, masjid besar negeri Seremban, saf pertama memang untuk kaki saiz 8, Ustaz. Ustaz saiz berapa? Saiz 6. Lorong 13, saf 13, Ustaz saiz 6. Begitukah penilaian? Tidak. Anda duduk di saf ni, kaki saiz berapa pun anda berhak dan layak. Tidak ada kompromi, tidak ada pilih kasih di sisi Allah untuk anda layak dan berhak di saf pertama. Bukan penilaian dia saiz kaki. Bahkan lebih jauh, bukan dikira mengikut grade. Di Masjid Negeri Seremban, grade gaji 52 baru saf pertama, Ustaz. Ustaz grade gaji berapa? DG 41. Saf belakang 41 ke kita, RM50 ke gaji kita. Datang awal, sinilah tempat dia. Tak ada orang tolak, tak ada orang tepih, tuan-tuan. Atau ikut grade gaji, saf pertama memang RM25,000 ke atas. Datuk-datuk duduk depan ni, Ustaz. Ustaz kalau setakat gaji 1,200, 800, mau bawah, mau bukan ruang ni. Begitukah? Juga tidak. Bahkan kaya atau miskin langsung tidak didiskriminasi di dalam rumah Allah bila kita semua berhadapan dengan Allah. Dan keindahan ini kita akan dapat lihat pada setiap saf. Ada tingginya, ada rendahnya, ada kayanya, ada miskinnya, ada putihnya, ada hitamnya, ada kurusnya, ada gemuknya. Bahkan semua boleh duduk dalam sama level. Keindahan dalam agama mana lagikah yang tuan-tuan ingin lihat selain daripada agama yang kita pegang dan agama yang kita anuti ini sekarang? Tetapi sekurang-kurangnya di mana perbezaan kita? Ya, kita akan ada perbezaan. Sebab apa? Sebab kita mempunyai kecenderungan yang berbeza. Kita mempunyai pengalaman yang berbeza. Kita mempunyai guru-guru yang berbeza. Kita mempunyai kerja-kerja yang berbeza. Kita mempunyai murid-murid yang berbeza. Kita mempunyai ilmu-ilmu dan pengetahuan yang berbeza. Yang inilah yang membezakan di antara satu dengan yang lain. Tetapi perbezaan ini bukanlah begitu ketara. Yang lebih kita titikkan, yang lebih kita perhatikan ialah kesatuan dan perpaduan kita sebagai satu saudara seagama dari sudut persahabatan, sudut silaturahim dan sudut perpaduan di antara kita. Jangan pernah sesekali kita takabur, jangan pernah sesekali kita sombong dan kita ego. Kerana semua hal-hal tersebut hanyalah layak dinisbahkan pada Allah, bukan pada kita. Kita nak sombong pada apa? Sebab semua ni adalah anugerah. Semua ni adalah pemberian daripada dia. Kalau Allah nak tarik, sah je. Kita duk berasa kita paling alim. Kita duk berasa kita paling berilmu. Kalau Allah nak tarik, sah. Lepas ni nak pergi ambil wuduk, kaki tergelincir, kepala jatuh di sudut tangga, lepas tu ketawa seorang-seorang. Minggu depan Dr. Chok disahkan. Faham tu tak? Lepas tu mana hak kita duk agung tadi? Hak baru minggu lepas kita duk dakwa dan klaim depan orang, aku paling hebat, aku paling berilmu, aku paling segala-gala tadi. Minggu seterusnya kita duk mana dah? Kalau Allah nak, sah saja dia boleh tarik akibat kesombongan, kedurhakaan dan keingkaran kita. Jadi hari ini jadikanlah diri kita stapler-stapler yang dapat diguna dan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang pertama. Ingat, stapler-stapler yang ada di Seremban. Yang kedua, sifat stapler ni dia dibuat daripada apa? Besi.
Stapler sendiri tu sifat dia besi, sifat dia keras. Dia bukan buat daripada plastik, dia bukan buat daripada kertas. Kalau stapler ni setakat jatuh, bang, ambil boleh guna lagi. Jatuh kali kedua, bang, ambil boleh guna lagi. Jatuh kali ketiga, bang, ambil boleh guna lagi. Dia tahan lasak. Jadi sifat seorang stapler ni dia mesti berjiwa besi, berjiwa kukuh, berjiwa mantap, bersemangat besi, bersemangat wajah, bukan jenis mudah futur, mudah patah semangat, mudah merajuk dalam dunia dakwah. Kena ambil semangat besi stapler tu. Jangan duk buat jadikan diri anda stapler plastik, jangan jadikan diri anda stapler kertas. Sebab ada orang yang jenis hati tisu ni payah. Minggu pertama datang berkuliah, orang puji dia, orang sanjung dia. Wow, kali pertama ustaz berkuliah, amat-amat membanggakan. Orang tu puji bagus, orang tu puji best, naik jiwa dan perasaan dia. Mari minggu kedua, dia ada masalah kesihatan. Penyampaian pun berterabur, ayat-ayat dan hadis pun tak tersusun. Yang dia terima sebaliknya daripada minggu hak sebelum ni. Orang dah kritik dia, orang dah komen dia, orang dah kata macam-macam kat dia. Lepas tu dia buatlah hati tisu dia merajuk. Pengerusi majlis, lepas ni saya kira tadi tu last saya kuliah di sini. Saya malas dah nak kuliah. Datang dulu orang puji, orang kata elok-elok, mai kali ni orang kritik, orang kondem, orang kata macam-macam kat saya. Sedih hati saya, kecewa saya. Saya ambil keputusan, saya berhentilah berkuliah. Kenapa jadi begini tuan-tuan? Yang sedangkan pada awal kita niatkan kuliah kita niatkan ceramah kita niatkan abdi diri kita dalam dunia dakwah lillahi ta'ala. Jadi di sini di mana fail kita. Kalau hanya kerana orang tohmah kita nak berhenti, hanya kerana orang kata kat kita nak berhenti, hanya kerana orang kritik dan kondem kita nak berhenti, sedangkan apa yang kita bawa ini diperintahkan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat dan ulama sejak sekian lama. Kenapa kita perlu berhenti hanya kerana orang tohmah? Kenapa perlu berhenti hanya kerana orang kritik dan kondem? Adakah kita hari ini sebagai keluarga stapler terlampau maksum sampai orang tak boleh nak komen? Maksum sangatkah kita sampai orang tak boleh nak kritik? Maksum sangatkah kita sampai orang tak boleh nak bagi pandangan dan nasihat? Kalau orang kritik, mesti di mata mereka ada kelemahan. Kalau orang komen, mesti di mata mereka ada kekurangan. Jadi apa salahnya kita berlapang dada dengan setiap kritikan dan komen daripada orang lain untuk membina dan memperteguhkan penguasaan diri kita? Adakah kita berasa hari ini bila kita melontarkan pengajaran, kuliah dan ceramah, kita tak pernah tersilap tuan-tuan? Kita tak pernah tersalah tuan-tuan? Kita tak pernah terkhilaf ke tuan-tuan? Manusia biasa, semua tu ada. Bahkan saya mengakui kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita tersalah, kadang-kadang kita tersebut, kadang-kadang terbiasa. Jadi orang tegur untuk kebaikan kita. Orang tegur untuk kebaikan kita. Jadi orang tegur sikit mudah patah. Orang tegur sikit mula nak merajuk. Jadi sebenarnya tujuan kita apa? Kalaulah kita berkuliah semata-mata nak raih populariti, berhenti. Kalau semata-mata kuliah nak suruh kita jadi popular dan glamour, berhenti. Kalau semata-mata kuliah nak raih 1000 follower di belakang kita, berhenti. Hari ini kita berkuliah tak ada follower pun tak apa. Kita berkuliah tak ada orang minat pun tak apa. Kita berkuliah tak ada orang nak main pun tak apa. Kita berkuliah tak jadi glamour, tak jadi popular pun tak apa.
Kita berkuliah, ada orang langsung nak selfie dengan kita, go on lah. Janji apa yang kita buat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuan-tuan, bila kita niatkan seikhlas mungkin kerana Allah, semua benda tadi akan datang dengan sendiri. Tanpa kita pohon, tanpa kita minta. Tapi bila kita mula meminta-minta dari awal, akan berlakulah kekeliruan, akan berlakulah fail-fail di tengah perjalanan kita. Boleh faham tak? Okey, sifat kena besi, kita kena tegas. Sifat yang ketiga pada stapler-stapler ialah bila kita nak berdakwah, bila kita nak berkuliah, apa benda yang kita nak dakwahkan pada orang? Kita nak seru orang, nak ajak orang ni nak pakai apa? Bila sebut stapler, dia ada yang belah atas, dia ada yang belah bawah, betul? Atas dan bawah. Inilah dua sumber yang kita nak bawa orang, iaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bila kamu berpegang dengan kedua ni, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Kita nak dakwahkan orang, nak bawa Al-Quran. Kita nak dakwahkan orang, nak bawa Sunnah. Adakah hari ini kita berdakwah nak guna kitab Weda? Tidak. Kita berdakwah pakai kitab Feng Shui ke? Tidak. Kita berdakwah guna Al-Quran, kita berdakwah guna hadis, guna Sunnah. Ni kena bagi laluan kat azan isyak ke macam mana? Di sini. Teruskan. Oh, tak ada berhenti azan. Okey. Habiskan gedung dulu lah. Baik. Quran dan Sunnah, dua benda ni cukup besar bagi kita. Memang besar. Quran ni besar, Sunnah pun besar. Tetapi ilmu-ilmu yang terkandung di sebalik Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di sebalik As-Sunnah itu, yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami, yang harus kita perhalusi. Untuk memudahkan tugas atas dan bawah ni, nak kacip kertas, nak kacip orang, nak kacip masyarakat, nak kacip manusia yang didakwahkan, nak kacip mad'u kita. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau salah satu je ada, salah satu tak ada, apa jadi? Boleh kacip ke tak boleh? Stapler yang patut dua tu, kamu kata, Ustaz, stapler saya pelik sikit, dia satu, hak belah atas saja dia. Agak-agak nak kacik lagu mana kertas. Hak belah bawah tak ada, hak belah atas saja. Dia tak boleh kacik. Kita nak guna Quran saja, tanpa panduan Sunnah tak akan lepas. Ataupun kita nak guna Sunnah dengan meninggalkan Al-Quran juga tak lepas. Sebab apa? Sebab keduanya saling kait-mengait di antara satu dengan yang lain. Bahkan saya ada satu kisah yang mudah untuk difahami. Dulu ada seorang pengembara yang bersifat mencari ilmu. Dia merantau dari satu benua ke satu benua. Dia merantau ni tujuan dia apa? Dia nak cari ulama-ulama, dia nak cari tuan guru. Dan dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Hampir pertanyaan ni sama saja dari setiap seorang guru kepada seorang guru, kepada ulama, kepada sekalian ulama yang lain, soalan sama. Tapi apa yang dia sebut, setiap jawapan yang diberikan oleh guru itu, guru ini, ulama itu, ulama ini, belum ada yang pernah memberi kepuasan kepada hati dan jiwa saya. Soalan tu dijawab oleh guru, soalan tu dijawab oleh ulama, tapi jawapan yang diberi bagi penisbahan atas diri dia tak pernah rasa puas atas jawapan tu. Lalu dia tak pernah berhenti mencari jawapan yang boleh memuaskan hati dia. Lalu bila dia bertemu dengan seorang rakan secara ringkas,
Rakan ini mengesyorkan kepadanya mencari seorang guru di sebuah pesantren di Indonesia. Dengan berbekalkan alamat dan petunjuk, dia pun pergilah cari guru demikian. Sampailah dia ke pesantren guru. Indo ni sebut pesantren, kita memunduk kan, pondok. Jadi dia jumpa guru tersebut, lalu dia mengajukan persoalan yang sering dia ajukan kepada sesiapa pun sebelum ini. Dia kata, aku melihat ramai daripada guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, bila mereka berceramah di hadapan khalayak ataupun masyarakat, mereka hanya membacakan beberapa minit pada muqaddimah, mungkin beberapa ayat Al-Quran, mungkin beberapa hadis Nabi, mungkin beberapa kata sahabat, kata ulama, kemudian yang selebihnya berbaki itu hanya adalah huraian-huraian daripada kata-kata dia sendiri. Kalaulah nisbah, kalau ceramah 2 jam, muqaddimah tu lah baca ayat Quran, muqaddimah tu baca hadis, lepas tu dia duk cerita macam-macam. Jadi kamu nak bagaimana? Yang sepatutnya sebahagian besar peratusan ceramah kita di hadapan masyarakat kena dipenuhi oleh ayat Quran, kena dipenuhi oleh hadis-hadis, kena dipenuhi oleh kata-kata sahabat. Kita nak pakai Al-Quran, kita nak pakai hadis. Lalu sebab menerima lelaki tersebut sebagai tetamu, jadi sang ulama tadi mengisyaratkan kepada isterinya, apa rezeki kita pada pagi ini? Isterinya, hanya rezeki kita pada pagi ini yang ada di dapur kita cumalah air kopi. Jadi keluarkanlah air kopi untuk dihidang kepada tetamu kita, sang pemuda tadi. Bila awak keluar air kopi tadi, ada gelas, ada 1 jug kopi. Jadi tuan guru pun ambil jug tadi, bubuh dalam gelas, dan dia mempersilakan lelaki tadi minum, menghormati tetamu. Lalu lelaki tadi minum, baru dia nak rapatkan gelas ni pada bibir mulut dia, tuan guru suruh stop. Kenapa? Kenapa kamu minum daripada gelas tersebut? Dah tuan guru hidangkan dalam gelas ni, saya ambil gelas ni lah untuk diminum. Tidak. Sepatutnya kamu bukan minum dalam gelas ni, kamu patut minum dalam jug tu terus. Pasal apa saya kena minum dalam jug? Sebab kamu nak guna Quran terus, kamu nak guna hadis terus. Quran ini adalah satu benda yang besar seumpama jug ini. Hadis itu juga satu benda yang besar seumpama jug ini. Tetapi hari ini alhamdulillah kita bernasib baik kerana jasanya ulama-ulama kita. Mereka telah meninggalkan ilmu-ilmu dan hasil-hasil karya mereka melalui peninggalan kitab-kitab dan penulisan mereka. Dalam pelbagai jenis ilmu, mereka memudahkan dan menuangkan kita ke dalam gelas-gelas yang kecil untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah dalam jug yang besar ini. Hak daripada Quran dan Sunnah jug besar, mereka bubuh ilmu Nahu 1 gelas. Mereka bubuh ilmu saraf 1 gelas, bubuh ilmu balaghah, bubuh ilmu mantiq, bubuh ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang kecil ni. Untuk mudah kita ni minum, belajar nahu, belajar saraf, belajar balaghah, belajar bayan, belajar ma'ani, belajar ilmu tu ilmu ni. Minum gelas kecil dulu. Kamu tu nak buat redah nak minum? Nak minum hak besar terus. Jadi nak bercakap soal Quran, nak bercakap soal sunnah, minum dalam jug tu. Jadi dia berani ke tak berani? Dia sendiri pun tak berani nak minum dalam jug tu. Simple ke? Mudah sebenarnya. Tapi kita yang memayahkan. Kita berasa kita hebat, nak rujuk terus. Kita berasa kita hebat, nak ambil terus.
Tapi hakikatnya kita kurang kemampuan dan kita perlukan kepada gelas-gelas yang kecil ini untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baiknya. Jadi belajarlah daripada gelas-gelas yang kecil. Memang kita nak berilmu ni, kita kena jadi macam mana? Berperingkat tadarruj. Satu step, satu step, satu step. Daripada bodoh, daripada jahil, daripada tak erti, naik. Sama macam kita minum kopi. Kita minum kopi dulu, memang payah nak menikmati walaupun segelas kopi. Kena rebus air, kena bubus rebus, kena kacau. Lama masa dia, baru boleh nikmati kopi. Sebenarnya nak minum. Tapi hari ini ada juga yang jenis berbangga dia dapat minum kopi 3-in-1, kopi segera. Kalaulah kata dia minum kopi segera, dia minum kopi ke tak minum kopi? Nak kata minum apa? Kopi juga sebab dia kopi. Takkan nak